Hai, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di Situ Sefiro. So hari ni kita ada buat pemasangan kabinet untuk hari pertama. Okey, jom kita tengok. Okey, sekarang tengah proses untuk pemasangan kabinet untuk bahagian study, wardrobe dan katil belum lagi. And ni bilik anak lelaki dia. Ini sebelah. Sekarang tengah pemasangan untuk kabinet wardrobe untuk bilik anak perempuan dia. Ingat tak kita final measure itu? So sinilah kita akan tarikkan plafon semua everything semua kat sini. Dan sini akan meja dressing dia. Saya estimate lah kurang seminggu plus untuk siap pemasangan ni. So itu saya deal dengan klien dalam seminggu lebih je settle semua perancangan. Dan saya janji dengan dia sebulan. InsyaAllah before sebulan kita boleh siapkan. Kita cuba kejar juga masa dan quality pun kita jaga. Korang kalau perlukan consultation dari segi space planning untuk ID, space planning untuk buat renovation, kita Irfan Design sediakan free consultation untuk perbincangan dari segi design. Boleh kat mana-mana pun boleh, jumpa kat site ataupun jumpa di mana-mana tempat ataupun boleh datang our showroom. That one is our service. So apa-apa, jangan lupa klik link di bio profile Irfan Design. Sampai kita jumpa lagi di next video sana. Siap. Assalamualaikum. Bye.